Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami kumpulan 4 akan membentangkan kerja lapangan yang bertajuk Peranan Guru dalam Pengurusan Pembelajaran Murid Berkeperluan Khas. Seterusnya, saya akan memulakan pembentangan kami dengan slide yang pertama iaitu pengenalan. Pendidikan khas bertujuan memenuhi keperluan pembelajaran murid berkeperluan khas dalam memastikan pembelajaran berjalan dengan berkesan. Guru memainkan peranan penting sebagai pendidik, pembimbing dan fasilitator. Guru juga perlu menggunakan bahan bantu mengajar serta teknologi yang sesuai. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran seperti kekangan masa dan perbezaan tahap keupayaan murid. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji peranan guru dalam pengurusan pembelajaran murid berkeperluan khas. Baiklah, saya akan teruskan membentang dapatan kajian yang sangat signifikan mengenai peranan serta cabaran yang dihadapi oleh guru-guru program pendidikan khas integrasi PPKI dalam menguruskan pembelajaran murid berkeperluan khas MBK. Mari kita lihat terlebih dahulu latar belakang demografi responden kita. Kajian ini melibatkan seramai 30 orang responden. Melalui carta pie jantina yang dipaparkan, majoriti besar responden adalah golongan wanita iaitu sebanyak 90%, iaitu bersamaan 27 orang, manakala baki 10% bersamaan 3 orang adalah lelaki. Keadaan ini menggambarkan senario sebenar di lapangan, di mana bidang pendidikan khas sering didominasi oleh pendidik wanita yang sinonim dengan sifat empati dan keibuan, yang sangat penting dalam menyantuni emosi MBK. Namun, kehadiran 10% guru lelaki tetap kritikal, terutamanya bagi aspek pengurusan fizikal dan penyediaan latihan kemahiran hidup yang memerlukan kekuatan fizikal. Seterusnya, kita beralih kepada aspek pengalaman mengajar responden di PPKI. Data menunjukkan taburan yang sangat menarik. Separuh daripada responden kita, iaitu 50% bersamaan 15 orang, merupakan guru veteran yang mempunyai pengalaman melebihi 10 tahun. Manakala, baki 50% lagi terbahagi secara sama rata, iaitu 16.7% bagi setiap kategori, iaitu kurang 1 tahun, 1 hingga 5 tahun dan 6 hingga 10 tahun. Implikasi data ini sangat besar. Ini kerana input dan maklum balas yang kita terima dalam kajian ini datang daripada golongan pakar yang amat berpengalaman, digabungkan dengan perspektif segar daripada guru-guru baharu. Ini memberikan satu bentuk kebolehpercayaan, data yang sangat utuh dan seimbang. Kini, mari kita rungkai dapatan bahagi bahagian B, iaitu peranan guru dalam pengurusan pembelajaran. Secara keseluruhannya, data menunjukkan tahap persetujuan yang sangat tinggi bagi kesemua 6 elemen utama yang diuji. Ini membuktikan komitmen kental guru PPKI dalam memikul tanggungjawab mereka. Pasti banyak memori ataupun kenangan. Boleh tak cikgu ceritakan pengalaman mengajar murid berkeperluan khas? Mungkin cikgu boleh kongsikan pengalaman manis ataupun pengalaman pahit. Pengalaman yang cikgu tak dapat lupa lah. Cikgu pada satu hari tu, ada seorang murid ni, murid autis. Okey, murid autis dan dia campur dengan ADHD, hyperactive lah. Okey, satu hari tu, dia datang sekolah, dia mengamuk daripada rumah lagi. Okey, dia mengamuk dan cikgu handle kebetulan waktu tu, waktu cikgu, kelas cikgu. Okey, cikgu mengajar waktu seni. Okey, cikgu mengajar dan dia menangis dan dia memberontak. Dia melompat-lompat dan tiba-tiba kelas cikgu tu terbuka pintu pagar. Dia keluar, dia berlari ke kawasan kampung. Okey, kebetulan waktu tu cikgu pakai dengan baju kurung. Okey, cikgu sarung kasut tumit tinggi yang lebih kurang 3 inci.
cikgu berlari mengejar murid tersebut. Okey, sebab sekolah cikgu di Sungai Bakap tu berhampiran dengan jalan raya. Jadi amat bahaya sekiranya cikgu tak mengejar anak murid tu. Okey, itu pengalaman cikgu yang cikgu tak dapat lupa sehingga sekarang. Cikgu kejar murid tu sampai kasut tumit cikgu patah sebab kejar murid tu. Okey, alhamdulillah murid tu dapat. Okey, alhamdulillah cikgu dapat, cikgu pujuk dia. Seterusnya, bagi peranan guru, semua respon dan bersetuju bahawa mereka menyediakan RPI menggunakan pelbagai teknik dan bahan batu mengajar serta menjalankan pentasiran secara berkala. Selain itu, 96.6% guru turut memastikan peserta pembelajaran yang kondusif. Dapatan ini menunjukkan tahap komitmen guru yang sangat tinggi dalam mengurus pembelajaran murid berkeperluan khas. Saya peribadi ingin meminta pandangan cikgu. Pada pendapat cikgu, apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam sistem pendidikan khas di negara kita pada hari ini? Mungkin dari sudut sokongan pihak atasan, penambahan infrastruktur sekolah ataupun dari penyelarasan silibus. Okey. Baik, bagi cikgu lah, kalau untuk sekolah cikgu lah, cikgu rasa bukan sekolah cikgu je, majoriti sekolah yang ada kelas PPKI memang kelas dia bagi cikgu memang agak menyedihkan lah, bukan menyedihkan daripada segi apa, dia punya saiz tu. Sepatutnya kalau murid PPKI ni kita kena bagi saiz, kalau ikutnya pun dalam buku garis panduan, sebenarnya bagi kelas PPKI sebenarnya 1B. Tapi bila di sekolah-sekolah sebenarnya tak sampai pun 1B. Okey, maybe cikgu rasa di sekolah yang pekan-pekan ataupun contoh di Kuala Lumpur, pernah cikgu mengajar di KL, Kuala Lumpur, memang kelas dia orang besar. Besar. Tak macam di sini. Kalau di KL besar. Memang macam buku dalam buku peraturan tu 1B. Okey, yang seterusnya cikgu rasa sokongan ibu bapa amat penting. Maknanya kalau cikgu di sekolah mengajar tapi di rumah bila balik ibu bapa tak follow up balik, memang anak takkan boleh kan. Jadi bila cikgu mengajar di rumah, maknanya cikgu dan parent tu kena saling berhubungan. Sebab tu kita ada RPI tu yang cikgu sebut tadi, rancangan pendidikan individu. Maknanya bila ada rancangan pendidikan individu tu, jadi cikgu akan berbincang dengan waris apa masalah ataupun apa isu yang kita nak laksanakan kepada anak-anak ni. Okey, jadi adakah mereka setuju dengan objektif ataupun matlamat yang kita nak capai bagi setahun tu. Okey, kalau parent dah setuju, okey kita kena laksanakan bersama-sama. Di sekolah pun buat, di rumah pun kena buat. Bagi aspek hubungan dan pengurusan masa, 83.3% guru bersetuju bahawa mereka bekerjasama dengan ibu bapa dalam membantu perkembangan murid. Namun, masih terdapat sebahagian kecil yang berpendapat kerjasama ini perlu dipertingkatkan. Selain itu, 89.7% guru mengurus jadual pembelajaran secara fleksibel mengikut keperluan dan tahap tumpuan murid. Seterusnya, mari kita analisis aspek yang paling kritikal dalam kajian ini, iaitu bahagian C, cabaran dalam pengurusan pembelajaran. Berbeza dengan bahagian B yang penuh dengan nada positif, carta bar bahagian C ini mempamerkan realiti sebenar, perjuangan dan kekangan yang dihadapi oleh para pendidik di lapangan. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada slide cabaran pengurusan pembelajaran. Dapatan menunjukkan bahawa sebanyak 7% guru menghadapi kekangan akibat kekurangan fasiliti khusus, manakala sebanyak 50% melihat terhadap isu tingkah laku murid sebagai cabaran yang signifikan. Hal ini menekankan bahawa keperluan mendesak terhadap infrastruktur yang lebih kondusif bagi menjamin keberkesanan PDBC. Baiklah, untuk slide yang kelima pula tentang cabaran utama guru, iaitu tentang slide yang kita dapat paling kritikal, iaitu
Isu paling meruncing ialah tentang lambakan murid sebanyak 86.6% yang menghalang tentang pendekatan tumpuan individu atau one-to-one focus. Selain itu, sebanyak 76.7% guru menzahirkan keperluan terhadap latihan profesional terkini bagi meningkatkan kompetensi pedagogi dan penguasaan teknologi mereka. Baiklah untuk slide rumusan dan cadangan. Sebagai penutup, kajian mencadangkan sebanyak 3 intervensi utama iaitu penurunan nisbah guru dan murid, penyediaan fasiliti khusus serta perluasan peluang latihan yang berterusan. Langkah-langkah ini amat kritikal bagi memantapkan kualiti pendidikan serta kesejahteraan murid berkeperluan khas secara menyeluruh. Bagi metodologi kajian ini menggunakan kaedah campuran iaitu gabungan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Kaedah ini dipilih untuk mendapatkan data yang lebih menyeluruh berkaitan peranan guru dalam pengurusan pembelajaran murid berkeperluan khas. Untuk kaedah kajian, pendekatan kualitatif dijalankan melalui temu bual secara dalam talian menggunakan Google Meet. Manakala pendekatan kuantitatif menggunakan soal selidik yang diedarkan melalui Google Form. Penggunaan platform dalam talian memudahkan proses pengumpulan data serta menjimatkan masa dan kos. Kajian ini melibatkan 30 orang guru sebagai responden. Seorang guru dipilih untuk sesi temu bual berdasarkan pengalaman pengajar murid berkeperluan khas. Manakala 29 guru lagi terlibat dalam menjawab soal selidik. Kajian dijalankan di sebuah sekolah rendah di Nimbun Tebal, Pulau Pinang. Lokasi ini dipilih kerana bersesuaian dengan objektif kajian serta mudah diakses dan mendapat kerjasama daripada pihak sekolah. Instrumen kajian yang digunakan ialah temu bual separa berstruktur dan soal selidik. Temu bual digunakan untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam, manakala soal selidik digunakan untuk mengumpul pandangan dan persepsi guru secara sistematik. Secara keseluruhannya, penggunaan kaedah campuran bersama temu bual dan soal selidik membolehkan data dikumpulkan dengan lebih lengkap lagi mencapai objektif kajian yang telah ditetapkan. Seterusnya, slide pengumpulan data kajian. Kaedah pengumpulan data dijalankan melalui 2 instrumen utama iaitu temu bual cikgu yang pertama dan tinjauan soal selidik guru Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI bagi mencapai 4 objektif kajian. Objektif yang pertama iaitu mengenal pasti perancangan melalui penyediaan RPI, pentaksiran berterusan dan pengurusan masa mengikut keperluan MDK. Objektif yang kedua, mengkaji pendekatan pembelajaran inklusif melalui kepelbagaian teknik PDPC, penggunaan BBM dan kolaborasi ibu bapa serta guru. Yang ketiga, mengenal pasti cabaran pengajaran seperti pengurusan tingkah laku, kekurangan fasiliti, saiz kelas dan keperluan latihan profesional. Objektif yang terakhir iaitu meneliti penambahbaikan sistem pendidikan khas melalui peningkatan sokongan, kemudahan dan pembangunan kompetensi guru. Baiklah, saya akan menerangkan bahagian yang terakhir iaitu bahagian refleksi. Melalui kajian ini, kami dapat memahami bahawa guru memainkan peranan penting dalam pengurusan pembelajaran murid berkeperluan khas. Guru bukan sahaja sebagai penyampai ilmu, tetapi sebagai pembimbing dan juga pengatur cara bagi murid berkeperluan khas. Seperti yang kita tahu, murid berkeperluan khas mempunyai tahap kebolehan dan tahap pembelajaran mereka yang berbeza. Jadi, guru perlu mempunyai pengetahuan, kemahiran serta kesabaran yang tinggi dalam mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran agar berjalan dengan lancar. Yang kedua, kami juga menyadari bahawa kesabaran yang tinggi, kreativiti dan juga kerjasama antara guru dan juga pihak ibu bapa serta pihak sekolah amat penting bagi memastikan keterangan murid, terutamanya murid berkeperluan khas, mencapai tahap yang optimal. Secara keseluruhannya, melalui kajian ini, ia memberikan kesedaran kepada kami bahawa tugas seorang guru, terutamanya guru yang menjamu berkeperluan khas, merupakan suatu amanah yang besar dan juga mencabar. Namun sekiranya seorang guru itu mampu mengambil komitmen dan berkreatif dan juga mempunyai sikap prihatin, guru itu mampu membimbing
terutamanya murid berkeperluan khas untuk mencapai potensi diri mereka dalam keadaan optimum. Sebagai tuntasnya, peranan guru dalam pengurusan pembelajaran merupakan paksi utama bagi menjamin akses pendidikan inklusif yang berkualiti. Kesediaan guru yang tinggi selaras dengan aspirasi ancakan keempat PPPM adalah faktor bagi penentu keberhasilan murid menerusi pendekatan pedagogi yang kreatif dan fleksibel. Keberkesanan ini harus disinergikan dengan penambahbaikan sistem serta prasarana yang lengkap bagi mengoptimumkan potensi murid secara yang sistematik. Secara holistik, dedikasi guru yang kompeten adalah kritikal bagi melahirkan generasi berkeperluan khas yang berilmu dan berdikari demi pembangunan negara pada masa hadapan.